Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video untuk ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak transfer, nak masukkan duit daripada Malaysia nak masuk ke bank luar negara. Okey, contoh untuk video kali ini saya nak tunjukkan macam mana saya nak masukkan duit ke akaun Indonesia. Okey, first tuan-tuan perempuan perlu download aplikasi Wise. Boleh tekan link di description. Saya ada tinggalkan link untuk pendaftaran ataupun download apps Wise. Okey, kemudian dah masuk dekat sini, dah login semua, dah verify account, tekan sahaja button send. Okey, tekan button send. Kemudian tuan-tuan perempuan add recipient, pilih bank apa ataupun negara mana yang tuan-tuan perempuan nak masukkan. Contoh saya nak ke Indonesia rupiah, kita tekan IDR, pilih enter bank detail, someone else, kemudian kita masukkanlah nama penuh orang yang penerima. Okey, nama penuh penerima. Okey, Yuda Fabian. Bank account, apa nama bank, dia menggunakan BCA BCA, Bank Central Asia. Account number, masukkan nombor account number 5809. Kemudian confirm match. Okey, so ini dia dah check lah, bermaksud memang wujud bank account tu. Kemudian continue. Dekat sini kita masukkan. Contoh saya nak buat bayaran, saya menggunakan servis dia daripada Indonesia sebanyak 599,301. Jadi dia terus convertkan lah berapa jumlah yang perlu dibayar. RM162.51. Boleh bayaran menggunakan online banking. Yang ni paling mudah lah, online banking FPX. Today in second. Fee adalah sebanyak RM6.26. Continue. Option kita okay, good and service. Submit. Jadi ini adalah kos-kos yang perlu kita bayar sebanyak 105. Total amount we convert 156.25. Continue to payment. Kemudian kita pilih bank apa yang kita nak bayar, gunakan Maybank to you. Continue to pay. Dan kita buat bayaran. Macam biasa, mudah saja. Buat bayaran. Confirm. Okay, kemudian kita approve lah dekat kita punya Maybank to you, kalau kita pakai Maybank to you. Kemudian kita nak ambil receipt dia kan. Okey, kalau yang macam ni dia akan loading sangat lama. So kita boleh back je. Okey, boleh back sampai habis. Okey, email pun dah dapat. Back lagi, dia akan ada dekat sini. Today ni kan. Yang bawah ni transaction ni. Kita tekan dia. Kemudian dekat bahagian bawah sekali ni ada share with recipient. Okey, copy link dan kita dah boleh lah hantar bukti bayaran kita kepada penerima, kepada orang yang kita nak bukti bayaran. Okey, settle. Itu saja cara mudah, selamat dan cepat untuk kita buat transfer daripada Malaysia ke luar negara dengan cas yang agak murah dan selamat. Terima kasih. Jangan lupa like, follow dan subscribe.
Kepada sesiapa yang nak dapatkan aplikasi Wise ni, boleh tekan link di description yang saya tinggalkan. Okey, apa pun jangan lupa like, follow dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.